Allah. Aku nak cuba lagi nak turun. Nak turun nak kena berdiri ke nak kena wow. Okey kena berdiri. Dia punya trail. Ya Allah. Wow. Suara aku basah banget. Akan kena impact yang kuat lah hantaman. Kita tanya lagi. Wow, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak kena ikut dia punya pacing line dia macam ni je. Ikut brother ni lah. Ikut otai ni settle lah. Bila main off-road ni kan, kau punya throttle ni kau kena sentiasa pulas macam tu lah. Kau jangan stop belajar untuk pulas. Wah, dulu aku tertanya lah, pelik agak kenapa orang suka main off-road. Ni lah dia. Inilah dia keseronokan yang sebenar. Wow. Gila lah. Ui, betul lah rasa nak jatuh tu kuat betul. Tapi tak jatuh, alhamdulillah. Wah, dia punya track boleh tahan. Wah. Wah, sedap tu tekan e-bike. Benda yang kau tak biasa, bila kau buat, kau rasa benda baru tu seronok lah.